Kak, jap nak tanya. Semua ni halal Halal bang kat sini. Confirm halal Ya betul. Ni disahkan halal. Basbet dah ada toasty Nashville Jom kita tengok apa yang best. Hai Kak. Hai. I nak try semua menu baru Nashville ni. Boleh. Dia pedas kan? Pedas. Okey, I nak semua tau. Boleh. Sampai dah semua. Kak, jap nak tanya. Semua ni halal Halal bang kat sini. Confirm halal Ya betul. Ni disahkan halal. Apa dia ni Kak? Kalau yang ni Nashville Chicken Burger. Nashville Chicken Burger. So kita ada Nashville sauce. Nashville sauce, ada okey. pickle. Pickle dengan ada apa ni? crispy Chicken burger. Okey. Ha-ha. Pedas-pedas Kak Pedas. Akak nak try ke? Dah sedap. Sedap. Pedas betul ke? Pedas boleh lah. Pedas boleh tahan. Pedas boleh tahan. Okey. Lagi ada apa ni? Kalau yang ni nasi, kita ada nasi, ada chicken tender. Chicken tender. Wow. So ada Nashville sauce. Nashville sauce dapat sekali dengan telur Oh, nasi dah ada seaweed sekali Ya. Okey, lagi ada apa lagi tu? Kalau yang ni chicken and egg toasty. Chicken Nashville. egg toasty. Ha-ha. Oh, standard Cuma dia bagi dengan sos Nashville Ya. Dalam ni ada apa tu? Chicken slice. Ada chicken slice, ada sunny side up. Yang ni apa pula ni? Kalau yang ni Nashville chicken katsu. Nashville chicken katsu. So ada ayam dalam dia. Oh, so sama kita ada lah. pickle, ada chicken katsu, pickle. ada Nashville sauce. Kalau yang ni Nashville beef toasties. Nashville beef toasty. Ada apa dalam tu? Dalam dia ada beef patty, ada patty, beef strips. Beef strip. Nashville sauce, pickle. Ni air apa ni Kak? Kalau yang air ni baru ke ni? grapefruit yuzu. Grapefruit yuzu. Ha-ha. Rasa macam mana? Masam-masam ke? Manis-manis ke? Sedap, dia buah-buahan. Buah-buahan. Okey. Okey Kak. Saya makan dulu Okey. Thank you Kak.